Baiklah, bagi objektif misi kami iaitu masakan solar ataupun masakan tanpa api. Yang pertama, konsep utama yang kami ingin bawakan adalah menggunakan tenaga cahaya matahari sebagai sumber haba tunggal, di mana kami tidak menggunakan sumber tenaga daripada bahan bakar seperti api. Dan yang kedua, falsafah Pandu Puteri iaitu di mana ia dapat menyokong pembelajaran secara praktikal iaitu amali, di mana kami semua terlibat dalam melaksanakan masakan solar ini bersama-sama mengikut kumpulan kakak berenam. Dan yang terakhir iaitu keberkesanan masakan solar ini. Yang pertama, dapat menyokong bahan yang mesra alam, selamat serta menjimatkan tenaga. Di mana menjimatkan tenaga. Di samping, ia juga turut menyokong kemahiran ikhtiar hidup dalam kalangan Pandu Puteri. Seterusnya, kita lihat pula prinsip rumah hijau bagi masakan yang kami lakukan ini, iaitu menggunakan yang pertama, aluminium, di mana fungsi aluminium ni adalah sebagai permukaan reflektif lah, supaya matahari senang dipantul pada aluminium tersebut dan masuk ke dalam kuali. Yang kedua adalah penyerapan, di mana bekas yang berwarna hitam yang kita cat dengan warna hitam itu akan diserap oleh haba, membuatkan makanan itu cepat masak. Dan seterusnya, perangkap iaitu penutup kepada bekas itu, iaitu perlulah penutup bekas yang lut sinar supaya berlaku ataupun menghalang daripada berlakunya kesan rumah hijau. Jadi inilah antara prinsip rumah hijau yang ada pada masakan solar ini. Jadi saya akan menerangkan tentang impak aktiviti masakan dapur solar dalam Pandu Puteri. Yang pertama ialah impak kepada diri sendiri. Aktiviti ini membantu murid berfikir dan menyelesaikan masalah. Contohnya, bagaimana hendak memasak menggunakan cahaya matahari. Selain itu, apabila mereka berjaya memasak sendiri, mereka akan rasa lebih yakin dengan diri sendiri. Yang kedua ialah impak kepada sosial. Aktiviti ini dibuat secara berkumpulan, jadi murid dapat belajar bekerjasama dan tolong-menolong. Mereka juga dapat mengeratkan hubungan dan membina semangat berpasukan. Yang ketiga ialah impak kepada alam sekitar. Dapur solar ini tidak menggunakan gas atau kayu api, jadi ia tidak akan menghasilkan asap. Ini akan membantu menjaga alam sekitar dan mengurangkan penebangan pokok. Yang keempat ialah impak kepada pendidikan. Melalui aktiviti ini, murid dapat belajar secara praktikal tentang tenaga haba dan cahaya matahari. Pembelajaran ini lebih menyeronokkan kerana murid dapat belajar sambil membuat sendiri. Kesimpulannya, aktiviti ini memberi banyak impak positif kepada murid dari segi diri, sosial alam sekitar dan juga pendidikan. Bagi kumpulan kami iaitu kumpulan Cempaka, kami ingin memasak menu S'mores Solar, di mana ia hanya melibatkan bahan seperti biskut, coklat dan juga marshmallow. Sebagai indikator kejayaan masakan solar melalui menu S'mores, yang pertama kita boleh lihat coklat akan menjadi cair dan juga marshmallow turut menjadi lembut. Sekiranya kedua-dua objektif tersebut telah tercapai, maka S'mores telah terhasil dengan jayanya. Cempaka bersukaria menolong orang buka. Baiklah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Fatin Najah binti Sairan. Saya Nur Aina Nasuha binti Sofian. Saya Angel Tulmencin. Dan saya Chan Sing Ro. Kami semua daripada kumpulan Cempaka. Menu yang kami akan hasilkan merupakan s'mores. Tahukah anda apa itu s'mores? Mari kita tanya Angel. Okey, jadi s'mores itu merupakan satu pencuci mulut yang sangat senang untuk disediakan. Jadi bahan yang diperlukan adalah Coklat, biskut dan marshmallow. Mari kita mulakan. Kami memula cari matahari dulu. Dan Angel ingin meletakkan tempat memasak masakan solar. Dan ini adalah periuk yang telah disembur dengan spray hitam. Okey, jadi mari kita teruskan. Mulakan misi yang pertama iaitu mencari tempat yang terik. Okey. kita dah jumpa tempat yang terik. Okey. Jadi Ini merupakan bahan dan dan ini barang-barang yang perlu kita gunakan untuk membuat s'mores. okey. Jadi ini adalah setupnya. Kita akan susun lapisan biskut terlebih dahulu. Lepas tu kita akan letak coklat. Okey, jadi ini merupakan coklat dari milk. Dan kami akan buka dan letak atas biskut. Letak atas ni. Okay, kita boleh lihat inilah hasilnya. Kemudian kita tutupkan coklat ini dengan biskut semula. Seperti ini. Kemudian kita akan tutup periuk dan masukkan ke dalam tempat meletakkan masakan solar. Kita akan biarkan selama beberapa minit dan sehingga coklat itu cair. Stay tune. Okey, jadi sekarang dah menunjukkan 2.34. So 1 jam telah pun berlalu. Jadi mari kita check. Panas. Udah cair. Nampaknya di situ coklat dah cair. Cuba kami tengok. Wow, Marshmallow sangat pun dah sedap. lembut. Marshmallow pun dah lembut, coklat dah cair. Jadi Masuk jom untuk kita makan. Ayo. Dah jadi. Tada. Okey, ini adalah hasil akhir kumpulan kami. Jadi sekarang kami akan cuba rasa. Okey, saya akan cuba dulu. Wah, tengok coklat dia sudah cair meleleh-leleh. Kita berdiri. Tak. Okey, kita try. Wow, so yummy. Marshmallow lembut tak? Lembut. Dah cair dah, boleh tengok ni. Memang cair meleleh-leleh sebab dah 1 jam. Bismillah. Sedapnya. Semua boleh cuba menu ni, sangat mudah dan juga kita boleh masak ia menggunakan sumber tenaga alam iaitu matahari. Sekian daripada kumpulan Cempaka. Bye-bye. Ayo.